Okay guys, Assalamualaikum. Kita baru saja terima panggilan khidmat khas ular. Pagi-pagi yang mendung ni, yang renyah-renyah ini, dikatakan ular berada dekat bumbung rumah dia. Apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Yo. Yang pusing kan? Pusing-pusing. Dia pusing punya ke tu? Ada dah nampak kepala dah. Saya tolong lah. Ni jangan pusing ni. Dia pusing juga tak. Pusing juga tadi. Itu tadi dia pusing. Saya tarik kepala dia. Masuk tu. Jom. Okey. Satu. Tolak belah sini. Dengan tolak belah sini. Okey, ni ekor dia aku pegang lah. Ekor dia. Lepas. Itu lepas. Lepas. Tu ni sebelah sini tu. Tolak Okey. dalam. Baru nak lepas kepala ni. Okey, tak apa, ekor aku dah pegang lah. Ekor aku dah pegang. Tarik ekor. Up. Dah lepas ni. Lepas apa? Ni sebab aku tak kepala aku tak lepas. Ni belah sini. Ni badan dia belah sini. Yang belah sini. Kita tolak gini. Badan dia belah sini. Ni ekor dia okey dah. Ekor dia okey. Okey, lepas. Muak dah. Tak muak bukan ni. Boleh. Buka je. Buka. Teman. Ayah. Oh, dekat dah. Tepik. Ni tak nambung. Ayah bukan besar benda sini. Bukan besar ada. Ini semua ni. Oh ya. Bukan besar dah ada isi mana? Ikut biar. Tak boleh. Kena masuk semua. Tak masuk badan ni. Lagi tangan. Okey, masukkan. 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 Boy. Nyau, nak tolong? Nak tolong Nyau? Masuk sekali. Cantik baik. Aku tak lepas ekor dia, aku takut dia kencing di lebar aku. Memang. Tu dah kena gak. Salai. Salah kita kering. Kita buang dekat antar tuyar ni. Ni kawan. Kawan ke makan? Kalau zoo 3 kalau Selangor ni ada 3,000 ekor sebulan. Penuh lah dekat zoo. 3,000 ekor. Bulan 3 ekor Selangor. Lepas kata tuyar tu lah. Kalau orang kata di China nak beli tu pun tak jual. Itu tak jual. Kita kat sendiri. Tapi memang dia orang selalu minta kan. Kita tak bagi. Tu lepas pakai kata tuyar tu lah. Nyau, jom ikut ke balai. Tapi tak dia. Kat balai dah ada. Semalam yang Cik Mah pergi dengan
Terima kasih lah. Cik Nasir, berapa berat tu? Oh, tengah malam tu. Itu 30 kilo. Ui. Berat ke? Yang kat alai tu, itu lagi besar. Ada gambar, atas gambar sikit. Siapa gambar? Gambar je, ambil gambar. Nanti atas gambar yang dah ambil tu. Tidak bang. Tidak bang. Atas gambar yang dah ambil tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Hei. Itu nak rumah mana? Ha? Rumah mana? Apa tu? Rumah mana dulu? Ni, rumah ujung Ni. Ha. Rumah corner. Tunggu kucing. Besar lah. Tunggu kucing. Saya terus pergi balai ya. Habis yang tinggal dalam seluar je, dalam seluar belakang. Dalam seluar tu. Dalam seluar. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai. Nikmat khas ular sawa yang dia melekat dekat bumbung rumah, bumbung parking rumah dia. So itulah. Oh, budak-budak keluar nak pergi sekolah, dia pun nak keluar kan. So timing lah memang pagi Jumaat ni. Time-time sibuk, time-time jalan jam, time-time tu lah dia akan keluar. Dan kita pun yelah, bunyikan saya dia je lah. Harapkan orang bagi laluan kan. Jadi pun selesai. Ular nak pergi sekolah berjaya ditahan. So kita akan tahan dia kejap lagi. Kita tahan dia dan kita akan lepaskan dia di habitat asal dia semula. Kan lah. Jadi ramai lah tadi tengok sebab diorang pun nak hantar anak pergi sekolah kan. So nampak. Jadi okay, semua selamat, alhamdulillah. Cuma seluar Syamil terkena semburan air kencing sea sour. Kesian dia. So nak Jumaat kejap lagi dia kena cuci dulu ataupun tukar kain pelikat ke, baru boleh solat. So apa pun alhamdulillah tak ada yang tercedera. Semua selamat. Okay, terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video lain, kita ada banyak video kat bawah tu, banyak jenis. InsyaAllah lepas ni akan ada video paintball ke, tengok nanti macam mana. Okay, terima kasih guys. Teruskan like, share, komen dan subscribe. Kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.